Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So hari ni 25/6/2025 seperti biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So pada belah malam nanti kita ada Fed Powell punya ucapan dan seterusnya crude oil inventories pada jam 10.30 malam waktu Malaysia. Dan bagi sesiapa yang trading komoditi minyak boleh fokus kepada catalyst ini pada belah malam nanti. Dan yang seterusnya untuk komoditi emas buat masa kini, harga emas pada sesi dagangan pada belah petang ini mendapat manfaat sedikit daripada perubahan negatif dalam sentimen risiko dalam dagangan pada hari Rabu, dan apabila para pedagang kekal berhati-hati terhadap gencatan senjata antara Iran dan juga Israel yang masih lagi goyah. Dan sementara itu, pasaran sedang mencerna ataupun mengakses kenyataan hawkish daripada pengerusi Reserve Persekutuan iaitu Jerome Powell yang disampaikan semasa sesi testimoni beliau berkaitan laporan dasar monetary separuh tahun di hadapan Jabatan Kuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat pada hari Selasa. Dan yang seterusnya, walau bagaimanapun terdapat kejatuhan sementara di dalam carta harian bagi pasaran komoditi ini, dan ini adalah disebabkan oleh gencatan senjata yang juga reaksi daripada pasaran yang menganggap isu di antara Israel dan juga Iran sudah pun sedikit lega, menyebabkan pelabur keluar daripada pasaran safe haven dan beralih kepada pasaran berisiko tinggi seperti di dalam pasaran equity ataupun saham, dan seterusnya di dalam mata wang berisiko tinggi berbanding daripada US dollar, yen dan juga CHF. Dan ini adalah normal apabila berita ataupun sentimen sudah mulai reda, pelabur-pelabur ini akan kembali semula ke dalam pasaran berisiko tinggi. Dan kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran sudah pun mulai berubah, walaupun major trend masih lagi kekalan keadaan bullish, tetapi secondary ataupun minor trend sudah pun mulai berubah ke arah bearish, slightly bearish. Jadi buat masa kini kalau kita lihat paras harga komoditi emas gagal untuk melepasi paras rintangan teknikal sekitar 3,440 dan kini didagangkan 3,326 US dollar per ounce. Dan buat masa kini ianya disokong oleh bullish Kumo Cloud yang masih lagi menunjukkan peningkatan positif, dan Cikuspan berada di bawah paras harga. Ini menunjukkan adanya momentum bearish di dalam kawalan pada ketika ini. Dan seterusnya untuk Euro US dollar, menjelang penutupan sesi dagangan Amerika Syarikat, pasangan Euro US dollar kekal tinggi, berhampiran paras tertinggi beberapa tahun. Dan kenaikan ini didorong oleh berita mengenai gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Konflik itu reda selepas Amerika Syarikat menyerang fasiliti nuklear Iran, dan Iran membalas dengan melancarkan peluru berpandu ke pangkalan tentera Amerika Syarikat di Qatar. Pelabur sebelum ini menjangkakan konflik akan terus memuncak, namun Presiden Donald Trump mengejutkan pasaran kewangan dengan mengumumkan gencatan senjata di platform Truth Social. Dan ini meningkatkan selera risiko pelabur dan menyebabkan US dollar melemah berbanding mata wang lain, dan termasuklah yang berisiko tinggi dan selamat. Data ekonomi Amerika Syarikat yang lemah turut memberi tekanan kepada US dollar, dan apabila keyakinan pengguna consumer confidence jatuh kepada 93 pada bulan lalu berbanding 98.4 pada bulan Mei, dan jauh di bawah jangkaan pasaran iaitu 99.8. Dan Jerome Powell juga memberi testimoni di Kongres mengenai dasar monetary. Beliau mengulangi kenyataan selepas mesyuarat FOMC baru-baru ini yang mengekalkan kadar faedah. Jadi kadar faedah akan dikekalkan untuk sementara waktu bagi melihat apakah yang bakal terjadi di masa yang akan datang, kerana buat masa kini sentimen masih lagi dalam keadaan yang tidak baik, terutamanya daripada segi isu geopolitikal. Jadi tidak wajar untuk Powell untuk menurunkan kadar faedah pada ketika ini. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat daripada sudut technical, trend untuk Euro US dollar di dalam mode bullish pada ketika ini, dan disebabkan oleh kelemahan US dollar yang kita sudah pun jangkakan akan melemah untuk tempoh jangka masa panjang, dan ini akan memberi sokongan kepada euro untuk didagangkan dengan lebih positif berbanding daripada US dollar ke paras yang lebih tinggi dalam tempoh jangka masa medium hingga panjang. MACD di dalam bullish momentum dan menunjukkan pasaran juga selari dengan pasaran juga yang kini berada di atas paras sokongan Tenkan dan juga Kijun Sen serta bullish Kumo Cloud.
Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, terima kasih dan selamat sejahtera bersama.